kita faham, kita betul-betul tahu semua number, angka apa semua, kita akan melekat dalam kepala. Dan sekarang Abang akan pergi kepada A, C dan juga K. Kerana A, apa yang kita nak tengok, rahsia A adalah apply knowledge. Ilmu ini mesti bernyawa, ilmu ini mesti dihidupkan. Apa maksud dia? Ilmu yang kita belajar ni, kita kena gunakan. Cuba apply yang kita duk belajar. Contoh yang dah join Fast Track Academy kan, kita dah belajar dengan cikgu-cikgu yang ada ni, kita cuba apply dalam kehidupan kita. Kepada pelajar-pelajar yang dah belajar sains, ingat lagi tak topik tentang pembiakan dan sebagainya, itu antara bab yang orang skor paling tinggi. Tentang lelaki, tentang perempuan, mengandung, beranak dan sebagainya. Ingat lagi tak? Mana-mana sekolah pun itulah bab yang paling high score. Sebab apa? Sebab bila belajar tu, memang kita nak cuba relatekan, kaitkan dengan kehidupan. Kita memang nak tahu. Kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan, kita belajar tentang binatang, kita memang nak tahu apa yang berlaku. Kita senang ingat, kita senang faham, kita senang hadam. Kan? Wow, oh, wow.